Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Geo Khusus Manis daripada Geobis Academy. Ingin berkongsi dengan anda semua tentang satu isu yang sering kita dengar di kalangan business owner ataupun founder, iaitu sale mereka jatuh ataupun drop, sale mereka start ataupun business mereka tak grow dan sebagainya. Biasanya apabila ini berlaku, ramai yang menyalahkan produk mereka tak bagus, marketing mereka tak betul dan sebagainya. Tapi sebenarnya hasil daripada kajian kami, seperti mana yang kami tunjukkan di dalam peta ini, fenomena tersebut atau masalah tersebut bukan sebab produk ataupun marketing, tetapi sebenarnya sebab geografi bisnes anda itu sendiri. Because bagi mereka-mereka yang tidak tahu, sebenarnya setiap bisnes itu adalah satu geografi, dan setiap bisnes itu ada DNA geografi masing-masing. Dan ramai usahawan di Malaysia ni tak tahulah pasal itu, sebab tidak ada mentor-mentor yang mengajar tentang bisnes geografi kepada usahawan di Malaysia ini. Jadi apa yang saya nak kongsikan di sini, jelas sekali dalam kes ini seorang klien kami sale beliau drop sebanyak 25% ataupun lebih 30,000 untuk bulan November. Dan berdasarkan data yang mereka kongsikan dengan kami petakan, kami buat geo audit. Langkah pertama yang kami lakukan ialah kami buat geo audit, iaitu kami audit bisnes jualan beliau mengikut kawasan-kawasan geografi. Jadi hasilnya ialah apa yang ditunjukkan di dalam peta ini. Jadi kalau di dalam peta ni kita lihat, ada kawasan-kawasan yang warna kuning tu, ada kawasan-kawasan yang dia langsung tak ada sale. Dan kawasan yang hijau itu adalah kawasan-kawasan yang mana mereka sale beliau meningkat sampai 200%. Manakala yang merah itu adalah tempat-tempat di mana sale beliau jatuh. Ada yang jatuh sehingga 75%. Jadi apa yang nak saya tekankan di sini, fenomena jualan ini adalah satu geografi. Jadi kalau kita tak petakan jualan tersebut, kita tak tahu mana kawasan yang ada jualan, mana kawasan yang jualannya jatuh, mana kawasan yang jualannya sedang meningkat. Jadi itulah yang saya nak kongsikan, supaya usahawan sedar bahawa sebenarnya bisnes ni adalah satu geografi, dan pendekatan geografi sangat berguna di dalam konteks pembuatan keputusan bisnes. Okey, jadi untuk tujuan ini kami juga akan anjurkan satu workshop GeoGrow 2026. Tidak lama lagi. Untuk keterangan lanjut bolehlah klik di bio kami untuk dapatkan link maklumat lanjut tentang perkara tersebut. Sekian, terima kasih.